Apa Mai dah 20 tahun, 30 tahun. Dia boleh jalan buat kerja ni. Hmm. Kalau kita tak tahu jalan tak jumpa. Tak tahu noh. Ni tu yang mai juga ni masih nak jumpa ni. Masih nak jumpa. Boleh tahan tak tahu. Tapi dah jumpa muka lain dah. Tapi yang punca ada satu lagi. Hak baru dalam sebulan lepas balik bulan puasa. Handphone ni hilang. Handphone ni hilang. Itu yang nombor hilang tu yang saya tanya dalam Facebook tu. Dia tanya Facebook tengok duk diam tak ada siapa jawab. Last kali hujung bulan tu ada sikit dia jawab dia kata kenuri. Jadi dia saya tengok dekat tu tengok ada nombor telefon simpan balik situ Tu yang boleh telefon hari ni kalau tidak tak ada lah. Tidak nak pergi cari hitam dah. Tempat tak tulis dekat dalam buku kan. Apa benda semua dia dah hack. Dia bagi telefon. Dia pun kalau hilang tak hilang handphone, kalau dia hilang handphone kelang kabut. Melainkan kalau dia ada simpan dalam buku. Dia kalau ada kena simpan kat dalam buku untuk tulis. Tulis nama, alamat ke. Kalau kita tulis dalam satu buku khas lah maksud dia, kita tulis nama orang tu kawan. Lepas tu kalau ada Mak tu kalau simpan data. Buat telefon, nombor telefon, lepas tu kalau boleh tulis sikit nama. Kalau ada nak alamat dia tulis, dia tak hilang dah. Hilang yang mana satu pun kat mana dia ada lah ada kaki sikit kan. Senang lah boleh lah cari tu ya. Nak mudah ya, kalau tidak susah juga. Kita nak cari balik lama-lama tu melainkan macam kita dah kenal ni pula kan. Kita kenal ni bila kita lalu kan kalau ada hai kita singgah lah kalau ada hai kan. Itu ya. Ni kau boleh balik dah ni no. Ni kau boleh balik dah ni. No? Balik dah makan dah. Kenyang dah balik. Balik Dari gambar nak lepas dia budak ni tak makan tak mau. Tak makan macam. Budak pemalas beli kita ni. Malas masuk rumah.